Saya ngorak dia di Instagram dulu. Saya tegur dia. Sebab saya tengok dia nak jera 2-3 kali, tengok 3 kali. Nak mesej pun 2 kali, mikir. Dah berani-beranikan diri, mesej dia walak. Ini kau ku miliki di genggam erat tangan, jangan kau lepasi. Dan tiba Takkan sahabat pengantin baru buat Farhan dan Zam. Ay, nak ceri. Selamat honeymoon. Semoga menjalani bahtera perkahwinan dengan baik-baik saja ya. Okey. ku cintai, takkan selamanya abadi sejati. Di hari ini aku memiliki di samping Fikir wanita ni, saya percaya, mesti saya ingat juga. Boleh terima mak ayah saya, itu penting. Tu, kalau boleh mak ayah dia, terima saya. Saya nak tu semua adalah dia, full package lagi. dan tiba Sahabat pengantin baru. kita akan bersama. Di hari ini kau ku cintai. Semoga berbahagia. Hidup dalam aman damai, masih jaga diri masing-masing. Di samping wanita ku gelari seri. Dia baik lah, dia tegur tu secara molek lah. Sebab saya rasa kita orang banyak persamaan. Macam melengkapi each other lah. Bila saya kesek dia tu, saya terus rasa klik. Rasa selesa gitu. Macam dah lama kenal. Di hari ini kau ku cintai. Mogakan selamanya abadi sejati. Di hari ini aku lelaki. Di samping wanita yang ku gelari seri. Farhan, saya harap perkahwinan kita ni kekal sampai ke syurga. Saya harap apa-apa dugaan yang akan datang nanti kita boleh lalui bersama. Saya harap awak boleh sabar dengan saya, boleh terima kekurangan saya. Contoh kalau awak ada problem ke apa, jangan pendam, bagi tahu je lah. Semoga lah awak boleh jadi isteri yang baik dan soleh untuk saya. Ini kau ku miliki.